Jadi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yayasan Bursa Malaysia atas penajaan projek ini. Sokongan sebegini amatlah penting dalam memperkukuhkan ekosistem penerbitan buku tempatan, terutamanya bahan bacaan untuk kanak-kanak. Lebih istimewa, saya difahamkan bahawa inilah projek pertama seumpamanya yang berjaya dilaksanakan dalam skala besar. Inisiatif sebegini bukan sahaja dapat memupuk budaya membaca dalam kalangan kanak-kanak, malah memberi manfaat sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran buku bergambar kanak-kanak Casa Kids Book. Untuk pengetahuan semua, kami menerima 300 penyertaan. Daripada jumlah ini, 89 peserta telah menghantar 109 manuskrip yang melalui 2 kali saringan serta sesi mentoring. Dan akhirnya disenarapendekkan ke 18 buku. Kami juga menghasilkan 3 buah buku bergambar kanak-kanak khusus untuk Bursa Malaysia, iaitu berkaitan celik wang, pelaburan dan kelestarian. Menjadikan jumlah keseluruhan 21 judul buku dengan 25 penulis dan ilustrator, dan buku-buku ini diterbitkan oleh BM Resources melalui imprint Casa Kids Book. I'm really grateful that I could be part of this project because I think the impact wasn't just on me, where I get to learn to write children's book and do advocacy about ADHD, do social awareness, but also I think through that book I was able to deliver the message of acceptance, compassion, support, and also hope, especially to parents who are raising children with ADHD. Dengan program ini, saya menjadi lebih bersemangat dan positif terhadap diri sendiri. Orang-orang di sekeliling saya, terutamanya anak saya, lebih prihatin terhadap penyakit yang saya alami, iaitu mislia gabis. Saya pula, saya lagi mahir dalam Canva. Dan saya tahu jenis-jenis ilustrasi sesuai untuk buku cerita kanak-kanak